lai tabau tinggalkan ning malah untuknya pun. Ambillah dua masih emak cah. Dah dapat dah ha. Ambillah dua masih. Biar sambal lah dua masih ambil cah dah dapat dah ha. Ambil tu cah dah dapat dah. Oh ladu. Ya. Baku lagu-lagu. Biar sambal dua masih mama. Ya. Goreng baluk kan dua masih ada goreng baluk. Jual apa ya? Jual rupiah. Jual? Jual rupiah. Oh, jual baluk. Ya. Baku lagu-lagu. Baku lagu-lagu. Oh, ndak tu kawan ya? Tu jahit saya orang ke mengawan. Kawan. Janji jahit ke orang dah. Deh. Janji jahit ke orang. Janji jahit ke orang. Ndak. Alah untung. Woi. Mang. Dah tu dah. Mang. Tu dah. Mana? Baru lu gua. Mang lu dai. Tabiang. Rumah bawah tu dah. Dia udah. Bang lah. Lama bana aja tuh macam lah. Lah panik nanti nak berhari nanti nak dia dah. Boleh lah be. Le masak le. Awak nak punya le mencuba le ulik lah nya kecuk lah. Lama bana. Ba kuat lu ni le. Dia masak dah. Lah masak lu ke? Aniang saya. Balik lah mak lek. Ulik kau nak makan awak lu je dah. Oh lai. Anding kan deh. Nanti masak lah orang bak katuang sangat. Allah. Udah. Suruh dia nah. Udah. Dia. Cakap dah saudara. Siapa? Tuanya sinan rumah dua. Ni tu belum pakak di gua ni. Oh, nang gadang badan tau. Yo tu. Nang gak pakak tau. Yo. Oh, tu baga rumah aja nah. Tuan dia sah muncul yang. Sinan mana? Ni atu ni lang lo. Dia mangga je. Sande munyin tadi mangga cik lah nang dia munyin dia ndak pakak lah. Ni ngam pakak lah. Yo dia. Nama bayar dai. Kuah nasi kuah. Kuah. Anda. Ayo sakit undi tak undi. Dah, anak bergoyang cik tengok dalam gua. Dia tampal gua sakit gua. Pakak. Buat tu melon gua. Tak lubak dia mah. Yo. Gua mah sakit kelai. Tukut. Tu dia ada murus gua. Tepat makan belah. Makan belah. Kau tu dia murus gua. Cali yakin sampai kau tukang papai ke cali yakin. Awas pajak aku. Calian dia di rumah aku tahu dia suruh gua nah. Dia nak ke kelapau gua, sanju gua. Awas sang. Dia nantiin. Mana? Aduh pe kelapau calian. Dia nak dua mak pajar rumah kuat dua lah bukan? Tak dia lah. Bố của bà dia lah mak keluar. Tak. Pemang lah. Tak apa entah. Woi. Apa dusai kelaki kau kabeh buang mah. Gaya kini tidak zaman now cudang gaya kini. Oh. Tak. Mengang ke? Nak ada lah. Saya lapau tak. Orang bagi kat mak bagaknya. Dah berapa lu sangat macam samping mak bagak jauh dah lapau gua lihat nantainya gua. Ngorong macam. Walang ya, iya ketua. Santale tan. Padek siapa ketua ni ya? Bila kalau pergi tan, kita jam belanja le. Tu ketua. Anak tak lah apa cengeh warna tu.
Man si Roza. Yo Roza tu ah. Macam ni. Tadi adik ni gulung Ni lampang aku dia je. Ni lampang dengan dia tan. Ayo ada entah ana anyo lah tu ni di telinga adik je lah kata. Ambil tak kelubak dia. Baik dengan dua ketua ada dia aku ada gulung ni ketua ada amak tu. Dia nak aku dia amak tu dia usaha muncung ketua takut dia ni. Ya nama dia induk muncung bayanglah selasuh tan muncung lah. Di buat nanti ketua merasa adik ni ketua. Pai maan dia ke? Kapai maan. Ku dah nak ambil gulai cik luar. Ambil kurukung. Za! Nyang. Mak. Oh, pai balik garam lah aku ambil gulai ya. Balik garam. Hah? Garam tu biak sambal, garam. Pai lado. Balik kalapau. Garam. Ya. Baku ada hidup putih tau. Bumelacan. Garam. Jangan dia kicem pun belacan. Garam ciek. Ya. Ya, capek balik deh. Dan nantilah kari yang gulai balik deh. Malai. Di lapau etek dah. Oh di lapau aduh ketua pemuda lapau nampak lah. Capek balik. Ikan ada udara di sana. Balik tak Lama nak kuih tak kau? Dan nak tahu yang. Silasuh tu dulu Matan. Dapat cerita dari rangai gaya mah. Kau sampai modeko benar muncul mah. Inyo makan letih murai dulu dia. Oh betul lah ya. Ya. You sahau macam tu. You muncul selasuh nah. Dan anak aku bagak rumah kan. Kau di luar semua dah nyo nak ngatu-ngatu saya dah luar dah ya. Kok badan gadang Kadang-kadang. Tapi bala dia mengecek. Dia nak tahu benar otak nak tu Matan. Nak sekali dua kali nak orang. Patang sampai ngalapang nonton main bola ngalapang mah. Pulang dari Sinan. Bersuruh dengan jalan tu ah. Nyo ngatu-ngati buat tu kucing nampak lideh. Nak tu ah. Ya inyo bagak. Kok di rumah tadi lalu sampai kemari tadi. Ya. Dia lalu ke manyu dah. Nyo bayar dia nyo tabuang-tabuang. Keluar mak sekali. Kau ndak dia pun tahu. Takut tan jelek lesuh kan? Iya so nak takut nak garah ni. Usaha uncung tu ah. Inyo tan amo uncung dalam negari je ah. Yo macam orang cemurai di bubuk dulu ah. Mamak hati murai tu nyo makan dulu tan. Orang gaya cerita ke dia. Kau ndak ada amak tadi ya. Yo mungkin tahu aku lah. Tak lampang dek tan gini. Yo adik sakit nanti ya adik ni. Inyo nan apa tanah silasuh punya pihak ke perangai anaknya. Yo ndak tahu perangai anak abah ni dah. Oi, hang tu. Pak. Yo, hang tu. Beli garam. Beli garam. Garam. Iya. Berapa buah? Hoi. Ni lo, cukup dia. Cukup dia. Tapi langsung dua. Nak dengar ni tu agak karih je saya. Hoi. Amban adik ni. Beli garam, beli pai. Amban adik tadi. Adik dia, tempat adik dia ni wah. Yo. Beli garam tak? Adiknya orang pangan tadi. Hah? Adiknya orang pangan tadi adiknya. Cik sudah maknanya. Oh, anak-anak kecil tu. Adik dia lampang ni nak. Kini ada lampang lah. Oh, jangan kekerasan tan. Cukup dan seko sebagai ketua pemuda nyelesaian kau sampai ke jorong masalah kau. Kau dah macam ni aku tekana kilah kau ni tua. Kau dia dak dia ngapi dengan ketua pemuda nak beragoi dan seko malah. Yo kau tak lampangnya dah sultan tadi sampai ke jorong tan. Jangan sampai ke jorong urusan kau. Yo dengar kau jorong takutlah dengar urusan ke jorong mah. Malah anak dan suruh balik garam dia alun balik lagi. Kok gulai lah karyang. Kulah anak. Itu dan sampai turuk moya kula lah tersangkut lu ngah. Nak bagua nak. Kuang mah garam ni mahnya. Karyang gulai ni garam ni mah. Aduh, stand ni lampang stand. Coba ni sultan. Lampang stand. Di mana stand lu kini? Sultan nu mana kini? Lepau. Alah turukin. Keriang sultan melampau-lampau anak den. Dan.
Tak itu nak ketua. Hanya mengadu cukup lindak mengambil nama. Oi, Sultan. Ayo kakak di Ariang ayah. Cigok telingu anak dan yang merah yang ang banak dan. Kok lampang-lampang anak dan. Jangan satu kuat dua mak ah. Woi. Lik tua. Ada yang tua dan karut muncul ni. Aku ikut saksi tak kau dalam pan nak tes aku tadi. Aku saksi kita ketua muda aku. So, makasih. Ikut aja aku sirah telingu anak dan hanya lampang di Sultan ceknya dan. Duduk. Dan suruhnya pemele garam kemarin. Duduk lu. Sultan kau lah gadang tak tentu gadang awak. Ada nak cari lawan ni laki dia nak pun tak. Lah, duduk selesai elok masalah sendak masalah anak kau kan. Lai, duduk alo no. ada yang telingu dia nak telingu dia. Ada yang telingu dia nak keluar dia anak dia nak ada ni. Lah sama muncul je langsung duduk gua. Kau dia Madiang dah kah? Madiang nak naik telingu dah kah? kau punya kemarin kau nah. Dia ada salah adik dia nah. Nampak dia. Ketu perangai anak dia. Dia lama sama nyarang orang. Bekul aja mengari hal lalu. Woi. Hiwang lah nan cengeh ngai ya. Nyogok serang. Tado nyogok piang mulai memilih telingonya. Nan cengeh kiruang ah. Nah, kini lama teh beran yang kamar orang namanya malu teh. Gua tua aku saksi gua teh. Tak tahu dah. Nyura semua. Kini anak dan berang nyu adik anda cigok lah. Nyu dah adik anak den yang berang-berang detan. Adik an cengeh lah gua. Tu anak dia nyimpen ipuk bunga dia dah. Dia gua anak teh. Jangan juga gua lah anak dah lai. Adik an gua cengeh lah kan. So. Tan. De, Za. Anak udah tu dah so. Dah udah tu baik lai. Ndak perangai adik orang sana, anak orang sana nampak dah so. Perangai anak awak. Dia nampak perangai anak lasuh dia tu. Kini nampak dia perangai besok di rumah punya patuh nak ada dekat dia. Tu mangkonya pengaduan anak tu so ndak diterima dah, ndak dipakawan anak tu kalau salah dah so. Yo nan salah ko salah walaupun anak awak sebagai orang gaek tu musuh majan anak tu kena nelok so. Kau nama orang gaya tu lah. Iyalah, perkembangannya di luar dicari nak didangan, nak bertanya ke orang gay, banak dan dia jahit ya, bertanya ke orang gay. Aku lo ketua. Aku le dua adik setengah sekolah. Dia nyoba nang di Roza. Dah malam-malam tinguan tu lambun ni dalam. Cikgu telinguan dah. Wah, bergoyang-goyang cik tinguan dalam ni wah. Ayo kisik lah perangai le mungkin kan situin telingo. Dia nampak tak nak dalam gua tak import dia kan. Kan nampak tak pengatak dia kan. Atu tak taruh tak bela tu ada ceng tua. Gini nak udah itu le so. Baca lah. Lah jaleh nak. Lah jaleh bawa perangai anak lasuh nak. Ya. Lah jaleh bawa perangai anak lasuh nan besok ke yo ajar nak tu lai. Pak, boleh garam. Garam. Tunggu lalu ang. Eko lah garam. Talingonya pangan tadi ya. Di perangai ang kuah babadon dia juga ketua pemuda kuah. Lain garam nah. Beko lalu indah terang ada ang. Tunggu lu selesai masalah ang lu. So. Tan, ade, ang. Kini kau ndak diperpanjang dah, ndak dikaji salah mana dah. Kini dan sebagai ketua pemuda ada yang selesai masalah ikut lemos so. Lai rencak lah nyanya. Cak diselesaikan, awak berdakok berampiang tinggal dalam nagari. Ang lemos selesai. Ya. Leang dia maafnya. Ya. Habis tu ang lelok je perangai ang deh. Anak-anak jangan bagak-bagak rumah je ang. Jangan bagak rumah je ang dak. Lalu orang mungko rumah ngak ang tangan ni taruh dengan kabar kan. Lah banyak orang ngecek kada besok ubah perangai ang tu le deh. Jangan panggaan ti amak ang ko. Ang setiap amak nang panggaan. Tu kini bar rencak jalan di ketua lai. Kini yo. Lemo selesai tan. Rancak lah ketua. Selesai salah lelok lai. Lah ang minta maaf lagi nyo lai. Salam je Salam ang nyo. Ang tunggu ayo ndak ang nak. Jo kakaknya gua. Jo kakaknya gua salam ang. Cuna nus dia. Di jalan di karai lah nak dan pila selesai nak ketua kuah. Ayolah den kok do dorong lenggang ngecek ga kok gareh dengan laso. Lah mau kasih ketua. Ayolah. Mau kasih tanah. Pak, asu garam mak leh. Ya. Mak garam. Nak tu balik ni ketua. Ade. Dia nak kerja nak banju lah ciknya. Lah gulai mak telanguh talah ni lah balik lai. Lah pela lelok lah Garam cik garam. Ya. Kata lah ketua. Yo.
asuh. Mengalir. Anakmu situ situ. Gula. Dah dah ngas lu dah cari selu. Lalu lemah.